Hari yang sama, 1 gram emas sama. Tapi kenapa kedai A mahal, kedai B murah? Dorang main letak harga ke? Actually, yang korang nampak tu bukan semestinya harga yang sama jenis. Beza harga selalunya. Sebab premium, upah, spread buyback, stok dan servis. Ramai ingat harga kedai ikut harga dunia je. Tapi, kedai akan tambah premium untuk kos masuk barang, risiko simpan stok, sewa, staff, semua tu. Walaupun sama-sama 1 gram, mungkin beza jenis macam jongkong, shilling atau barang kemas. Dan juga design, packaging, sijil ni semua boleh buat harga per gram jadi berbeza. Lagi satu, ialah cara kedai kira harga beli balik tak sama. Ada kedai jual mahal, tapi buyback pun tinggi. Ada kedai jual murah, tapi buyback dia rendah. Bila stok kurang atau barang tengah hot, premium boleh naik. Itu sebab kadang-kadang harga tiba-tiba jadi lebih tinggi. So jangan tanya 1 gram berapa je. Boleh tanya macam ni, produk apa, ada upah tak, buyback macam mana. Baru compare betul-betul. Ada emas, nak pajak, datang Ponzon je. Servis tip top, harga tinggi, faedah fleksibel, bayar pun boleh online. Mudah je. Follow kami untuk lebih info pasal emas.